Anakku. Saya balik ayah. Siapa suruh kau balik? Okey ayah, terima kasih. Jangan keluar. Habis ayah tanya saya kenapa saya balik. Masuk dulu. Habis tadi saya cakap saya balik ayah. Tahu. Lepas tu ayah cakap kenapa siapa balik? Saya balik. Nanti dulu. Bila ayah tanya kenapa balik, bagi jawapan, bukan bergerak keluar, bukan. Saya dah insaf. Kau dah insaf. Ini jawapan yang tadi yang ayah nak dengar. Kau duduk dulu. Masuk. Ayah, 6 tahun saya tak balik tengok ayah. Ya, 6 tahun. Adik bagi tahu ayah tak sihat. Jadi saya baliklah ayah. Memang ayah tak berapa sihat, nak. Nak. Semalam ayah merindukan kau. Tiba-tiba adik kau cakap kau dah pergi tengok kau dekat sana. Rupanya kau masih tak berubah. Kau nak sampai bila macam tu? Kehidupan ni kan mudah aja. Jadi orang, kau pergi bermaksiat, kau pergi minum alkohol di sana. Ayah, sebab tu saya nak balik. Saya nak berubah jadi orang yang baik ayah. Saya dah terlampau jauh dengan apa yang sepatutnya peranan kita di dunia ni ayah. Bagilah saya peluang ayah. Betul kau nak berubah? Astaghfirullahalazim. Maksiat. Baliklah. Saya selesa dengan kehidupan saya macam ni. Ain, bawa abang saya balik. Abang, Ayah dah tak ada, kau akan menyesal. silakan bang. Ingat Ain tak malu ke jalan ke bandar nanti ingat Ain bawa ayah masuk sini?